selamat jiwa dikandung kental menyerah kalah tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan selamat sejahtera kepada semua dan selamat datang kepada semua yang hadir sesi untuk hari ini, which is Sembang You and I. Okay, hari ni sesi kita santai-santai je, kita buat talk show yang membincangkan pasal software engineering course, which is our course yang ditawarkan di UniKL MIIT. Okay. Topik kita pada sesi kali ni sangat menarik, iaitu Life as a Software Engineering Student. So kita akan kupas lebih banyak lagi pasal software engineering course. Okay. Sebelum tu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama Siti Nabila binti Muhammad Hanafi, moderator pada petang ni. So saya merupakan pelajar semester 4 dari jurusan Bachelor of Information Technology in Software Engineering, ataupun dikenali sebagai BSE dekat UniKL MIIT. Okay. Sebelum kita perkenalkan panel-panel kita ni kan, yang cantik lagi bergaya, saya nak highlightkan mengenai video yang anda tonton sebentar tadi. Video tadi merupakan video promo untuk Welcoming Orientation Week atau WOW, memandangkan UniKL bakal menerima adik-adik ataupun junior pada Sabtu ini, tak silap. Pada hari Ahad, minta maaf, pada hari Ahad ini. Jadi kami sangat mengalu-alukan semua adik-adik yang sudah mendaftar atau baru nak mohon untuk menyertai keluarga besar kami. Okay. Seperti yang anda lihat, kita ada 3 panel yang istimewa hari ini, iaitu yang terdiri daripada pelajar-pelajar UniKL MIIT sendiri. Yang pertama Cik Mazia, Encik Ashraf, dan juga panel ketiga kita Encik Hadif. Okay.
Jadi mereka ni lah yang akan cerita lagi banyak, lagi dalam tentang Bachelor Software Engineering, okay? Atau BSE. Okay. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita kerana sudi menerima jemputan dan sudi berkongsi pengalaman dengan kami semua. Okay. Sesi Sembang UNI petang ni akan membincangkan mengenai life as a software engineering student, right? So sebelum kita pergi lagi dalam, sebelum kita nak buka pintu as a software engineering course ni, apa kata kita rehat sebentar, kita saksikan video UniKL MIT Journey. Dalam sesi Sembang UNI dengan topik Life as a Software Engineering Student. So untuk pengetahuan semua, video tadi merupakan UniKL MIIT Journey untuk yang beroperasi sejak tahun 1983. Berita baik pada hari ini, UniKL MIIT telah mendapat pengiktirafan daripada PDTI, which is Premier Digital Technology Institute, sebagai salah satu IT school yang terbaik. Alhamdulillah. Tahniah UniKL MIIT. Okay. Jadi sebelum kita minta panel kita cerita deeply, apa kata kita nak tahulah juga sedikit latar belakang tentang panel-panel kita kan. So maybe kita boleh start dengan panel pertama, Cik Maziah. Okay, thank you Cik Nabila kita yang cantik pada hari ni, yang sangat ayu saya tengok. Okay, Assalamualaikum semua. Dan lunch sebelum tu, saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik je. Okay, sebelum saya nak memperkenalkan nama saya yang betul dekat, tapi sebelum tu kat UniKL, sebab saya takut saya tersasul nama-nama ni kan. Kat UniKL saya lebih dikenali sebagai M, tapi nama sebenar saya is Mazhar Muhammad Noor, Mazhar binti Muhammad Noor. Currently saya pelajar tahun akhir, semester 6, jalan jurusan yang sama dengan Cik Nabila kita, iaitu Software Engineering.
Tapi saya merupakan alumni diploma UniKL MIT dalam jurusan lain sikit nama dia, Diploma in Information Technology. Macam nampak saya tak boleh nak berpisah sangat dengan UniKL kan, sebab diploma kat UniKL, degree pun nak kat UniKL. Ada benefit dia sebab tu saya stay. Tu tak apa, nanti kita ceritakan. So kita proceed dengan next panel. Next panel kita maybe Cik Hadif boleh, Saudara Hadif, kita boleh terangkan sedikit sebanyak latar belakang. Okay. Hello, Assalamualaikum and hi semua. Hai. Saya Muhammad Hadif bin Abdul Rahim. Saya dari Bachelor of Software Engineering semester keempat. So before this, saya belajar di College Mara Kuala Nerang mengambil course Foundation in Science and Technology yang diberi nama FIS. Mungkin ada di kalangan kita yang menonton ni daripada College Mara Kuala Nerang ataupun College Mara Kulim yang mengambil course sama macam saya. So untuk next saya memilih UniKL lah sebagai tempat saya sambung untuk degree. Jadi saya teruskan dengan Ashraf. Okay, kita teruskan dengan panel terakhir kita yang kacak lagi bergaya, Saudara Ashraf. Okay, terima kasih Saudari Nabila. Hai, nama saya Muhammad Ashraf bin Osman. So, orang panggil Ashraf. So, saya merupakan pelajar semester 4 Bachelor of Software Engineering, BSc, sama dengan moderator kita hari ini semua. Okay, saya merupakan sebelum saya masuk ke UniKL untuk ambil course BSc ni, saya merupakan pelajar daripada Diploma of Electrical Engineering, which is lari course lah kan masuk. Tapi kenapa saya masuk ke Bachelor of Software BSc ni kan? Sebab minat saya lebih cenderung kepada programming lah ataupun coding lah. So waktu saya diploma tu, saya minat dengan IT sebab saya buat job freelance untuk web development, buat website lah kan. So saya dapat tahu saya punya minat tu time diploma tu. Saya dengan IT ni bagai orang panggil apa, tak boleh dipisahkan lah. So saya pernah bekerja selama beberapa tahun dan dalam masa yang sama saya buat juga freelance untuk website development. So saya decide untuk sambung degree di UniKL dalam bidang Software of Engineering BSc inilah. Kerana saya tahu ini adalah minat saya sebenar. Ya, untuk pengetahuan semua, Saudara Ashraf ni sangatlah berbakat dalam coding. Ya, kalau apa-apa pasal coding memang saya akan tanya dia. Ya, kira macam Sifu lah, Sifu saya. Ya, saya setuju dengan itu sebab saya pun macam teruja dengan apa yang Ashraf ni buat. Dia merupakan kawan baik saya, digelar sebagai Acap. Saya macam teruja tau. Dia daripada before this dia electrical engineering yang tak ada kaitan, tiba-tiba dia ambil ke IT. Dia memang betul-betul tunjuk minat dalam IT and dia proof dengan bila bagi coding je apa-apa, dia yang paling advance. Orang yang tak boleh buat, dia boleh buat. So saya sangat teruja lah dengan itu. Siapa yang groupmate dengan dia kira macam ni lah, untung lah sebab kita orang contoh kan, kalau saya pernah groupmate dengan dia ajar kita orang banyak benda baru tau, yang kadang-kadang lecturer tak ajar pun, tapi dia ajar kita orang. So macam bila dia ajar tu macam kita dapat lah benda yang kita tak belajar dekat kelas, faham tak? So yeah, jarang macam daripada course yang susah pergi transfer dekat course yang challenging juga. Biasanya yang dah masa biasa dia akan change to course yang a bit relax sikit lah. Maybe kejap lagi Ashraf boleh tekankan lagi lah minat Ashraf tu dekat explanation lagi in detail semua benda tu kan. Macam nak tahu juga apa yang membuatkan dia minat benda-benda yang, sebab KBS ini kan besar kan, not necessarily kat coding kan. So saya nak tahu juga apa yang membuatkan passion Ashraf tu stick dekat software engineering, kat coding itself, kat programming lah. Ya betul, jarang jumpa orang yang like minat gila-gila coding. Betul tak? Okay, jom kita pergi ke sesi seterusnya. Kita nak tanyalah more about software engineering course ni
software engineering course ni lah kan. Okay, kita tanya senior kita dulu lah, which is saudari Mazia. Okay, saudari Mazia kan dah semester 6 kan. So like banyak gila experience ataupun pengalaman yang saudari boleh share untuk adik-adik yang baru nak masuk ataupun macam tak jumpa lagi rasa interested into that course kan. Maybe saudari boleh inspire diorang. Okay. So more like macam lifestyle sebagai software engineering lah kan. Okay. Banyak kadang course ni certain parents ke even student pun kadang-kadang risau nak ambil course macam ni sebab mindset someone maybe akan rasa macam kita akan banyak spend time masa depan PC, depan laptop, tak ada social life ke apa. Tapi benda tu lain daripada apa yang diimajinasikan lah saya boleh cakap. Sebab kalau saya sendiri kalau nak campur dengan diploma punya semester sampai ke degree ni, dah lama saya dalam bidang ni kan. So nak kata social life saya tak ada ke apa, ada. Sebab saya balance lah sebagai software engineering student, sebagai life lain semua. Okay, kalau macam macam lifestyle saya kat kampus sebagai software engineering ni, saya banyak first saya akan hadir ke kelas benda semua. Tapi after class punya activity, more like saya akan spend time dekat lab ke, dekat library ke. Lab dengan library mostly nak siapkan assignment dengan kawan lah sebab course ni dia lagi best kalau kita dapat buat sama-sama dengan kawan instead of kita sendiri je kan setiap masa kan. Kalau dapat dengan kawan tu banyak idea yang keluar sebenarnya, and setiap orang cara dia nak solvekan let's say coding Ashraf ada cara lain nak tulis coding macam mana, Nabila ada cara lain, Hadi pun ada cara lain, tapi saya pun ada cara lain. So kalau kita duduk sama-sama, kita dapat, kadang-kadang kita dapat resolvekan someone tu punya problem kat coding ke tau. So benda tu yang best lah sebagai software engineering student sebab course-course lain kadang-kadang dia tak prefer work in a group. Dia more like macam sendiri-sendiri kan. Tapi macam kita ni kita banyak share ilmu with kawan-kawan kita semua benda. So selain fokus kat belajar juga, ada juga aktiviti lain yang kita boleh join macam kat kampus sebab kita banyak club, banyak banyak club lah. Contoh club BSE sendiri pun ada club di sendiri, software engineering pun ada club di sendiri, and even club kan ni pun tak silap saya dulu ada Google punya club. So yang tu pun kan ada kan. Dia rasanya ada lagi. Kan dia kalau saya ada Telegram group tak silap, saya selalu dapat notification yang diorang banyak juga buat aktiviti macam sort of like training kot. Benda tu best lah. Software engineering kat luar kalau nak join training dia macam a bit expensive. Tapi kat UniKL ni kita dapat benefit tu as software engineering student ni sebab budak-budak di sini pun rajin nak buat macam sharing session lah dengan semua berbagai lain. Tu best lah. Even dekat fizikal pun dulu ada senior yang buat courses yang training apa benda kan, buat apps lah, website lah. Tu paling best lah sebab kita dapat, selain kita belajar kat kelas, kita dapat belajar dengan kawan. Sebab belajar dengan lecturer, belajar dengan kawan dia ada pros and cons. Cara penerimaan ilmu tu pun berlainan. Betul. Itu paling saya suka lah, lifestyle sebagai software engineering student dekat MIT. Ya, saya ingat ada club Google Developers kot. Yes. Dia orang buat satu session kan, ataupun macam workshop lah. Khas untuk kita belajar benda baru pasal Google dan pasal IT lah. So kat situ kita dapat banyak benefit tau. Di samping kita attend kelas everyday, kita dapat juga macam benda baru from that club tau. Sebab kalau kat luar mana nak, kat luar Google ni satu company yang kita tahu kita susah nak approach or nak tahu anything pun susah lah, to be honest kan. Nak ada courses pun could be expensive, memang limited lah let's say. Even certain company yang tawarkan any free training ke apa, benda tu pun kita tak belajar banyak pun sebenarnya sebab diorang kadang-kadang really ajar yang basic kan. So kadang-kadang benda yang kita nak tahu ni kita tak dapat kat luar, tapi
dekat UniKL dia bagi benda yang kita tak expect kita boleh dapat macam tu. So bila dapat tu kita kena grab lah kan. Kalau tak grab rugilah kan, betul tak? So saya sangat setuju dengan saudari Mazia. So okay, jom kita tanya pula panel yang seterusnya, which is saudara Hadif. So memandangkan saudara Hadif online class daripada semester 1 sampailah sekarang kan. So maybe saudara Hadif boleh kongsikan sedikit sebanyak pengalaman ataupun tips sepanjang attend kelas secara online ni. Alright. Sure. Okay. So bagi pengalaman saya lah, saya juga pernah belajar secara fizikal di kampus selama 2 minggu. And then terpaksa stop and diteruskan secara online lah disebabkan pandemik COVID-19. So jadi agak berbeza lah situasi pembelajaran saya tu, secara fizikal dengan secara maya. So kalau secara fizikal ni kan agak penat lah sebab kita kena ready awal, bangun awal, fikir tentang transport apa semua tu, kena jalan banyak apa semua tu. So agak penat lah bagi saya. Tapi kalau kita sebut faham atau tak belajar secara online, okay, bagi saya sama je. Tadi pembelajaran secara online ataupun secara fizikal. Sebab lecturer di UniKL ni kan, dia bijak lah memanfaatkan kalau belajar fizikal ataupun online. Contohlah, saya bagi contoh, kalau belajar online ni, lecturer dia pensyarah saya, dia tak nak bagi student bosan, dia buat group. Dia bagikan group dalam satu kelas tu, dia bagikan group and then dia bagikan group, so dia bagi tajuk untuk setiap group tu present. And then bila setiap group tu dapat tajuk untuk present, jadi kita akan lebih kita perlu memahami dulu tajuk yang diberi oleh lecturer, baru kita boleh sampaikan untuk student lain untuk faham. So di situ kita dapat faham and dapat manfaatkan topik untuk hari tu. So saya rasa ini adalah pengubahan cara belajar yang baik lah bagi lecturer UniKL. Kelebihan lain online juga, saya dapat mengatur jadual belajar dengan lebih teratur. Sebagai contoh, kalau kita kelas fizikal kan, kita kena bangun awal and ready untuk ke kampus. Jadi kalau kita belajar secara online ni, kita lebih masa lah untuk, so dengan masa yang lebih tu, kita boleh recap and kita boleh baca topik yang terlebih dahulu sebelum lecturer ajar. So kita lebih advance lah daripada orang lain. Bila je lecturer tanya, kita boleh jawab. So nampaklah kita lebih kat situ. Saya setuju dengan saudara Hadi. Kalau dekat kelas, kalau dekat rumah kan, online class, kita dapat banyak masa yang lapang tau. Contoh kan, kalau dekat rumah, kalau lapar, makan, turun bawah. Lepas tu makan naik atas kan, like kejap je. Kalau physical class, makan, cari kedai. Lepas tu kena order. Macam kat situ kita spend like masa yang ni lah, banyak sikit lah kan untuk benda yang macam makan macam tu. So kalau kat rumah, dia atas diri kita lah. Maksudnya kita kena disiplin. Kalau contoh yang kelas pagi, kenalah tidur awal kan, betul tak? So tapi kadang-kadang saya pun macam terbabas juga kan. Kiranya productivity tu atas diri kita sendiri lah, macam kita nak being productive, macam mana kita nak susun kita punya hari-hari tu supaya sebab mental health bila masa online ni dia berbeza sikit dengan physical punya class. Dia lagi a bit pressure lah sebab kita banyak atas talian. Kadang-kadang ada certain orang dia prefer yang one to one, yang face to face punya environment kan. Tapi kita tak boleh nak terlampau sebab yelah kita dah berapa tahun kita hidup, kita banyak fizikal lah kan. Bila pandemik dia memang 360 darjah ubah cara hidup kita. So macam benda ni kita kena kuat lah. Mental health tu kena, kalau rasa tak boleh nak buat kerja tu seorang, memang kena cari kawan. So jangan gunakan benda tu satu alasan untuk rasa belajar tu susah ke apa tak, kan? Benar. Betul.
Ashraf nak tambah apa-apa ke? Sebab Ashraf pun kira one of the student yang online learning juga kan? Betul. Sebab dia macam ni tau, dia kalau kita belajar tu, biasalah kalau kita belajar online ni, kadang-kadang ada benda yang kita tak faham tau, macam apa benda aku belajar macam tu kan. Tapi one of the advantage ni kan, kita boleh tengok video recording balik tau. Itu one of the advantage kalau online kan. Kalau tak, Yang tu saya sangat setuju. Kadang-kadang kita tertidur kan. Bila dalam kelas kita tertidur. And then, yang ni pengalaman saya. Kita tertidur dalam kelas. Kita tertinggal apa yang lecturer ajar. Tapi kita di UniKL belajar menggunakan platform Teams. Microsoft Teams, dia akan ada recording. So after that kita boleh tengok secara berulang kali. Ini one of the benefit lah kan, sebab saya tak tahu universiti lain macam mana, tapi mostly saya tahu diorang pakai Google Meet. Saya tak tahu Google Meet tu boleh record ke tak. Saya tak tahu that kind of function lah. Tapi apa yang saya dapat tengok kat tempat-tempat lain, macam dulu awal-awal banyak yang guna platform Zoom, tak silap kan. Zoom dia ada limitation dia sikit. And ada certain platform memang tak boleh nak record benda tu. One of the benefit dekat UniKL bila online learning ni, kita boleh tengok balik recording lah. Tu paling best kot. Benar. Okay, lepas tu kan cerita pasal kita punya course ni kan, software engineering, which is kita ni student IT lah kan kiranya kan. So laptop dengan kita memang tak boleh pisah, faham tak? So macam kalau apa-apa assignment mesti kena guna laptop. Even coding pun laptop kan, PC lah kan. So kita nak tanyalah panel yang ketiga, which is saudari Ashraf, macam mana okay, sekarang kan kita ada kelas lecture, tutorial dan lab kan. So macam mana kelas lab dilaksanakan untuk pelajar-pelajar IT? Okay. So kan kita tahu kan sekarang even lab pun online kan. So untuk saya lah, from my opinion kan, should be no problem tau untuk buat lab work secara online, sebab lagi kita ni dalam bidang IT. Macam mana cakap lagi-lagi kebanyakannya lab work yang kita dapat ni, mostly yang kita dapat tu coding ataupun programming lah kan, lab work kan. So kalau macam programming ni, biasanya lecturer kalau kata senang, dia akan suruh submit lah hari yang sama. Ataupun kalau macam dia susah sikit, dia lecture ni dia kira macam dia akan bagi a few days untuk kita submit lah kita punya lab work tu kan. So mungkin mungkin kita boleh walaupun lab work tu kadang-kadang kita macam rasa susah, kita boleh refer banyak sumber tau. Macam dekat internet kita ada W3 School, Stack Overflow sebagainya kan. Lecturer pun ada bagi buku rujukan yang kaitan dengan course kita tu. And then kita boleh refer juga kat situ, sebab mostly lah bagi saya lah kan, kebanyakan apa yang kita belajar, contohlah dalam course tu, mostly dia akan bagi satu buku rujukan tau, reference book kan. So mostly apa yang lecture tu ajar ada dalam buku reference tu. Tinggal kita nak cari atau tak nak je, itu je lah kan. So mostly from my experience memang kita jumpa lah apa yang lecturer tu ajar sebiji dalam buku tu. So, mostly Ashraf belajar language apa mostly saya tahu Java, PHP, C#, VB.NET, Visual Basic lah. Okay, so boleh ceritakan sikit tak programming tu dia, language tu dia tahap dia macam mana? Okay, kalau nak cakap Java tu, saya rasa tak adalah level expert tapi boleh. Sebab and then C# pun one of my, Java dan C# tu for me lah kan, dia almost similar lah bagi saya lah. So bagi saya tak ada masalah C# dengan Java. So yang penting apa-apa programming language yang kita nak buat, yang penting kita kena tahu basic programming tu. Kan kita ada belajar kan basic programming, and then kita ada konsep OOP tu kan. So kita kena tahu konsep. Sebab once kita tahu konsep, kita dapat buat any kind of language yang kita nak akan belajar lah in the future lah, tentulah kan. So so kalau macam kita tengok
apa pun ni dekat dalam apa pun ni macam lecture bagi reference book tu kan. So kita try tengok, baca, go through kan, one by one kan. Mesti akan ada dia punya orang panggil solution dalam tu. So kalau kata kebanyakannya lah buku tu dia akan bagi sama ada hard copy, ada yang kita kena cari sendiri. Soft copy kita dapat lah melalui PDF ke kan. So hard copy tu kita kena cari sendirilah kan. So mostly everything inside the book. Okay. So kalau kita cari memang kita akan jumpa lah solution dia. So kita boleh rujuk kat situ. And then kita kan tak terhad kepada kat Google je tau. Kita boleh cari kita panggil sumber rujukan buku tau. Buku ni ada banyak jenis kan. Kita ada PDF kan, PDF book kan kita boleh cari. So mostly dekat situ. So personally lah, semua lecture yang lecture bagi tu, kebiasaannya saya Nabila, Hadif, kami akan buat discussion tau. Secara online lah dekat Microsoft Teams kan. Almost every day lah cakap kan. Okay, so kita akan buat discussion kat situ lah. Lab Java lah, lab PHP, betul tak? Betul. Biasanya kalau subjek yang coding Ashraf lah yang lead. Kira macam dia yang ajar, kat sini kena ada ni macam tu lah. So kita orang yang groupmate dia macam okay, dapat belajar benda baru. Kalau kita belajar dengan kawan kan, lagi masuk tau sebenarnya daripada belajar dengan lecturer. Sejujurnya lah kan. Macam tu lah. Pun tak payah nak kita tak risau sangat software engineering sebab terlampau banyak rujukan. GitHub ada, tutorial points ada, W3 School, banyak lah. So even YouTube pun diorang ada tunjuk tutorial macam mana semua nak buat coding step by step juga kan. Okay lah. So dah banyak lah kita borak ni kan. Mesti kita rehat kejap kan. So apa kata kita rehat sebentar dan kita saksikan video MIIT Facilities. Saksikan. Kembali lagi kita dalam sesi Sembang You and I dengan topik Life as a Software Engineering Student. So seperti yang anda tonton sebentar tadi, video tadi menunjukkan facilities ataupun kemudahan yang ada ataupun yang disediakan dekat UniKL ni. So memandangkan kes COVID semenjak ni macam meningkat kan. So kita visit UniKL MIIT secara virtual je lah dulu, okay? So untuk pengetahuan semua, kita UniKL MIIT ada menyediakan gymnasium khas untuk pelajar-pelajar MIIT yang berada di rooftop atas sekali kan, rooftop tingkat 32. So siapa-siapa yang adik-adik yang macam jenis yang suka pergi gym tu kan, korang boleh lah rajin-rajin datang gym UniKL MIIT. Okay. So kita kembali semula kepada panel-panel kita, Cik Mazia, Cik Adif dan juga Cik Ashraf. Okay. Untuk sesi seterusnya kita nak tanyalah kan, ni kira macam soalan terbuka lah untuk mana-mana panel. Tak kisah panel mana nak jawab. Mesti ada yang pernah terlibat dengan apa-apa aktiviti yang diadakan di UniKL kan. So saya nak tahulah UniKL
UniKL, okay, as we all know, UniKL ni sangat mementingkan balancing in academic and also involving curriculum punya activities lah kan. So kat sini kita ada panel Hadif, Ashraf, panel Mazia. So diorang ni quite aktif juga dalam aktiviti involved in aktiviti dekat UniKL. So apa kata korang ceritalah sikit kan supaya macam adik-adik ni macam wah bestnya UniKL kan. Serious best. Like macam UniKL banyak sediakan club yang best-best. Even ada club yang sport, ada club yang akademik sikit. So macam korang boleh pilih any club yang korang interested. So siapa-siapa nak start cerita dulu ke Hadif? Maybe kita boleh start dengan Hadif. Alright, kembali lagi sama saya Hadif. Okay, macam saya pula moderator, tak saya gurau je. Okay. Pengalaman dan aktiviti yang saya join di UniKL lah. Yang paling the best lah saya boleh cerita. Saya adalah salah seorang daripada orientation committee digelar sebagai OC. So tugas OC ni dia akan jaga intake student baru dan dia sebagai facilitator lah, senang kata facilitator. Saya OC pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 iaitu tahun ini. Saya join OC ada sebab tau. First saya join OC ni sebab saya tengok time intake saya mereka punya bonding like a family. Macam family. So saya macam teringin lah nak jadi salah seorang dari mereka. Lagi satu, saya join UC juga sebab saya nak asah bakat. Sebab saya punya bercakap. Sebab tu saya cakap macam kurang keyakinan kan. So saya bila saya tengok geng-geng OC ni, dia bercakap di hadapan khalayak ramai sangat-sangat petah, sangat-sangat lancar. So bila saya join OC, mereka guide saya cara nak confident di depan orang ramai, nak bercakap. So saya boleh meningkatkan lah keyakinan diri saya lepas saya join OC ni selama setahun lebih dah. So saya rasa OC M pun OC juga. Dia lagi banyak pengalaman dari saya. Mungkin boleh cerita lebih banyak tentang OC. Okay, dekat UniKL ni tak adalah tekankan OC je aktiviti kita. OC tu kira one of the top aktiviti yang kebanyakannya student join lah. Kat OC ni macam Hadif cakap tadi, memang kebanyakan kita jaga intake baru, masa student register ke, even hostel ke, even after habis work pun dengan student pun kita boleh tolong kalau ada student ada pertanyaan apa-apa. Okay, tapi kita tak adalah terlampau fokus dekat WOW. Kita selain dekat OC, dekat WOW pun, OC juga ada join macam jadi komiti. Kebanyakan kita orang ni jadi komiti untuk USSC. USSC ni kira hari, bahasa senang dia sport carnival UniKL lah, which is setiap campuses berkumpul. And even campus kita pun ada sport carnival dia sendiri, which is USSC kat saya. Okay. Kadang-kadang tengoklah kebanyakan jadi komiti USSC ke, komiti konvo ke. So daripada situ, okay, kenapa tekankan aktiviti ni juga. Dekat UniKL ni kita pentingkan GHOGS juga. Kita kumpul, bila join aktiviti ni kita kira sambil-sambil tu kita kumpul markah GHOGS lah untuk kita, sebab nanti bila kita grad kita dapat 2 transkrip, which is transkrip akademik and transkrip GHOGS. So bila join apa-apa aktiviti kita boleh claim the marks lah. Okay, kalau macam saya ni, pengalaman saya join OC daripada tahun 2017 dan terakhir 2021. Selain tu dalam sebanyak kelas aktiviti pun dia ada satu subjek yang kita akan buat aktiviti kita juga. Tu pun
bukanlah nak kira macam diwajibkan untuk kita buat aktiviti lah, untuk kita explore more. Tak adalah kita terlampau fokus je dekat belajar. Kita kena balance lah, sebab benda ni juga develop kita punya social skill, kita punya soft skill, communication skill, skill among people. Benda tu akan develop slowly bila kita involve in any activities. Okay. Selain tu, kat UniKL dia ada mobility program, which is saya pernah join personally mobility program. Dia more like exchange program lah. Kita ada pergi Korea, kita ada pergi Japan, Europe, Indonesia, banyak lah yang kita pergi. Benda-benda tu pun dia, macam saya, pengalaman saya pergi Korea, saya dapat balancekan dua-dua juga kat sana, lifestyle, cara pembelajaran kat sana pula. Saya dapat compare pembelajaran UniKL dengan kat sana, sama-sama, dua-dua best. So kat situ UniKL ni tak adalah terlampau fokuskan pembelajaran je. Kita highlightkan campus lifestyle tu tinggi juga, sebab kita tak nak student terlampau tak develop any skills kan, sebab tak best lah kalau kita, sebab bila kita terlampau fokus kat belajar je, nanti dekat benda lain kita akan jadi satu kikuk. Macam bila kita join aktiviti ke, kita jumpa orang je, kita macam tak tahu nak bercakap. Macam Hadif cakap tadi, betul, masuk OC ni kebanyakan yang masuk OC ni, OC baru ni, kadang diorang ni tak reti nak bercakap langsung. Tapi bila lama-lama masuk OC, benda tu develop sendiri dalam diri diorang untuk bercakap tau. Hadif pun rasa macam maybe awal-awal tak reti nak bercakap, orang malu ke, ada stage fright ke apa benda kan. Tapi lama macam okay kan. Mesti macam tu lah, kita tekankan macam tu. Ashraf ada apa-apa nak tambah aktiviti yang pernah dekat kampus ke? Bagi saya lah kan. Saya suka macam join orang panggil apa, workshop tau. Workshop, maybe adalah some kind of workshop yang kadang-kadang student-student yang hostkan kan. So kita join kat situ sebagai bagi tu kita dapat orang panggil apa, kadang-kadang kita tahu tau benda tu. And then after kita join workshop lah, sebagai contoh workshop tu, and then kita macam ni rupanya. So sebelum ni kita belajar benda tu nampak macam susah tau, rupanya tak senang je macam tu. So workshop ni kan boleh kita dapat pengetahuan baru lah, new knowledge kan. So sebagai contoh, saya join event, sebagai contoh event lah, workshop lah kan. So saya boleh apply, saya boleh apply kat saya punya personal project, and then project yang untuk klien. So saya boleh apply ilmu tu. So dalam masa yang sama tu, kita boleh dapat orang panggil apa, G-Hawks point tu juga, yang menunjukkan kita ni aktif. Kita masa before pandemic pun banyak aktiviti secara fizikal, tapi dekat UniKL bila dah pandemic pun banyak aktiviti online yang dibuat oleh lecturer kita, even any club pun, even SRC ni pun ada banyak kira kebanyakan workshop pun ada, and even banyak talk. So kat si talk tu pun bukan talk yang kosong-kosong, banyak ilmu pengetahuan yang dikongsikan bersama bila online kan. Sebab kadang certain student ni dia macam concern online ni mesti tak ada apa-apa dia buat, tapi bila online ni lagi banyak kita dapat buat, sebab kita dapat jimatkan masa dekat physical timing yang kita kena susun benda kan. Macam Nabila ada any experience ke? Nak share aktiviti? Saya ada join like satu program, tapi program yang bukan under UniKL lah, under Microsoft. Program tu khas untuk student, so tak kisah IT student ke ataupun student yang tak ada basic IT pun boleh join that program. So program tu Microsoft focus more on diorang punya ni lah, software yang diorang offer kan. Contoh macam Microsoft Azure, Microsoft 365. So bila saya join program tu, saya dapat banyak benda baru tau. Macam saya dapat belajar, ada certain modules yang diorang offer kan. Modules macam contoh building a chatbot using Microsoft punya software. So kat situ kita dapat tambah banyak lagi ilmu baru selain kita attend kelas macam biasa kan. So di samping tu program tu juga ada ajar kita cara nak buat
event, handle event. So at the same time kita boleh develop kita punya soft skill. Kat situ dapatlah macam 2 in 1. Faham tak? Belajar benda baru, develop soft skill. Sebab benda-benda tu kita akan guna bila kita dah kerja nanti. So kita kena prepare awal lah kan. Kita punya soft skill, kita punya knowledge, macam tu. Macam So nak tanya dekat Nabila boleh tak? Kan boleh. Nabila kira macam organize event tu lah kan, yang Microsoft tu kan. What did you get from that event? Macam dia macam membantu tak dekat some sort of pembelajaran juga? Sangat membantu. Every time kalau macam tu yang kena buat event, apa-apa event. First saya tahu program tu daripada senior UniKL juga. Suzari Shah, kalau kenal lah kan. Dia yang banyak guide kita orang macam mana nak buat event semua tu lah kan. So bila nak buat event tu kita orang macam kena pick one title. Macam workshop lah, sebab kita nak ajar orang kan. Kita nak nak ajar benda baru dekat orang. So kat situ bila kita ajar orang lain, kita automatically kita lagi expert tau on that part. Faham tak? Sebab kita ajar orang lain kan. So selain tu macam contoh ada yang workshop pasal coding semua tu lah kan. So kat situ bila kita ajar orang tu boleh guna dalam dia orang punya studies juga. So banyak benefit bila join program macam tu. Ceritalah. Okay, so untuk sesi seterusnya saya nak tanyalah kan untuk tiga panel ni kan, mesti korang ada future plan ataupun nak tanyalah perancangan masa depan. Kenapa pilih software engineering course ni asalnya? Ke sebab terpaksa ke apa ke? Cuba cerita gitu. Kalau boleh start dengan kita start dengan Ashraf boleh tak? Sebab saya macam tertarik dengan minat dia sebab dia tukar course kan. So saya memang nak tahu lah kenapa dia pilih BSE. Apa yang membuatkan dia menjiwai BSE ni menjiwai diri dia sampai dia tukar course benda-benda tu. Jarang nak jumpa orang yang suka coding tau. Sebab macam saya ada juga kawan yang daripada DIT, dia tak sambung BSE, dia tak minat ke benda, tapi dia sambung course lain pula. So macam benda tu saya tak rasa pelik sangat lah, sebab macam maybe course senang kot, tapi macam daripada electrical tapi masuk BSE, dia something macam wow lah, macam tu lah. But as we know BSE pun kira high demand, so high demand sebab ramai yang tak ambil juga kan. And now baru start growing kan our course ni kan. So nak tahu jugalah apa yang membuatkan Ashraf memilih BSE. Okay. Sebenarnya lah kan, aim saya tu kan, masa kan saya waktu diploma, saya buat orang panggil apa, freelance kan. Freelance tu untuk develop website lah, contoh kan, untuk klien kan. So dekat situ kan saya timbul minat tau. So saya pasang saya punya aim tu. So saya nak belajar, nak ambil degree ni. Okay, so tapi saya tak tahu lagi BSE tu kan. So tapi saya tahu yang saya minat dalam programming. So kita cari and then saya jumpa UniKL. So UniKL ni ada offer BSE, Bachelor of Software Engineering. And then kita nak masuk, kita orang panggil Riki dulu, kita tengok apa benda dia punya course kan. And then saya tengok, okay, ini this is the right orang panggil the right path or the right track for me lah kan. So saya lihat lah kan, kalau ambil course BSE ni kan, satu saya boleh cakap lah, peluang kerja dia sangat-sangat luas. So kita boleh lihat lah kan, career path untuk bidang IT ni kan, bidang software engineering kan. Kita ada yang dia macam-macam, kita tak mesti kita ambil BSE kita jadi programmer kan, tak semestinya, betul tak? So kita ada bidang, kita ada bahagian technical part, and then kita ada bahagian management part kan dalam IT industry kan. So salah satunya lagi, dia punya gaji dia sangat lumayan lah. Kita tak nafikan lah, lumayan lah gaji dalam bidang ni. So lagi satu, kita bercakap waktu kerja dia punya cara kerja dia agak fleksibel. Kita boleh kerja dekat mana-mana. Dan yang penting, bidang IT ni saya bercakap takkan lapuk
ketinggalan zaman dan akan sentiasa relevan in the future. Okay, itu Betul. saja yang saya boleh cakap. Saya nak tambah baru-baru ni report daripada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, kebolehpasaran pelajar MIT pada tahun 2020 adalah sebanyak 100%. Maksudnya kira kos-kos yang ditawarkan dekat UniKL MIT ni dia macam sangatlah high demand, faham tak? Kalau InsyaAllah lepas graduate, InsyaAllah kalau akademik bagus semua tu, InsyaAllah dapat kerja, faham tak? Dapat kerja, ya betul. Ya, peluang tu luas lah kalau ambil course IT. Serius, yang ni tak tipu. Cerita. So Hadif ada nak tambah apa-apa? Okay lah, saya akan cerita lah kenapa saya pilih UniKL sebagai tempat saya untuk ambil course Bachelor Software Engineering. So first, kenapa saya ambil course Bachelor of Software Engineering? Saya ikut jejak langkah abang saya. For your information guys, abang saya sekarang dia kerja dia sebagai software developer di Petronas Company. Jadi dengan pendapatan bulanan yang agak tinggi macam Ashraf cakap tadi, gaji amat lumayan. So dia membuat saya tertarik untuk ambil course software. Jadi saya pun saya terus tanyalah abang saya ni, susah ke ambil software? Apa yang software belajar? So soalan saya. Jadi bila abang saya menerangkan sedikit sebanyak tentang course software ni, jadi buka minda lah untuk saya belajar lebih dalam lagi. Saya buat research. So jadi saya pun buat plan awal untuk saya sambung belajar macam mana saya nak ambil course software ni, macam mana saya nak masuk ni. And then lepas SPM, kalau saya rasa korang semua akan pergi ke Carnival Jom Masuk U. Alright, so di Carnival Jom Masuk U tu akan ada booth UniKL. Okay, dekat situ saya dipromosi lah macam-macam course di UniKL. And then saya sampai kat situ, saya bagi tahu yang saya nak sambung, saya nak belajar course software engineering. Macam mana saya nak buat, macam mana saya nak masuk dulu. So, dia pun minta result saya. So, bila dia minta result saya, dia kata saya layak untuk apply Foundation in Science and Technology di KMKN. So, di situ under MARA, under College MARA. Seperti korang tahu kan, UniKL ni kan under MARA. So, budak-budak foundation situ semua dia akan hantar di College MARA. Benefit MARA ni memang sangat banyak. Contohnya saya time saya foundation, saya just bayar yuran pendaftaran. And makan harian free, 5 kali sehari free. And dapat allowance pula tiap bulan, RM100. So this free. Yes, sangat benefit sangat banyak MARA ni. Nak tanya. So, ya? Boleh sila-sila. Hadif tengah cakap pasal MARA kan. Tapi Okay. macam M wonder sebab M tak dalam foundation or any asasi or matrix kan daripada diploma kan. Tapi kalau macam diploma ke degree dia ada transfer credit. Kalau macam asasi ke apa, dia ada ke that kind of concept macam ada transfer credit ke apa? Oh memang tak ada. Seperti yang tahu, kalau ambil foundation dia memang tak akan ada transfer credit. Sebab like apa yang kita belajar kat foundation tu just subject science tulen, just kita kalau teknologi just tolak bio. And then bila saya sampai di booth UniKL tu orang di sana dia ceritalah tentang kalau degree UniKL ni akan dapat allow MARA, pinjaman MARA. So pinjaman MARA ni bukan 100% bayar balik. Kalau result kita cantik, tak silap saya 3.5 ke atas just bayar 15%. And then ada senior di UniKL yang cakap kat saya 3.75 ke atas boleh apply to scholarship. Maksudnya tak scholarship. Maksudnya tak payah bayar langsung. So memang UniKL under MARA macam ini paling jimat ni. Kalau PTPTN kan ada interest lagi and ada, yelah faham kan kalau PTPTN. So saya rasa sangat bertuah lah saya dapat masuk UniKL ni. Sebab UniKL ni
dia ditaja Mara. Mara pun ada bagi macam SIM card free. Semua dapat kan SIM card free? Dapat? So kalau ada masalah internet tu, bila dapat SIM card free from UniKL ni, rasa tak ada masalah lah untuk join kelas. Betul. Dapat beasiswa, lepas tu bulan-bulan dapat lagi duit Mara kan. Untung sangatlah. Okay. Kena maintain je lah. Macam policy. Saya pun nak tambah sikit. Program yang saya mention tadi yang ditawarkan tu. Sekarang program tu ditawarkan di UniKL MIIT. So dia tukar nama sebagai FICT. So kalau korang berminat boleh apply untuk pengambilan Julai 2022. So yeah. So that's all lah. Mara sangat membantu lah. Korang kena masuk lah UniKL. Benefit banyak sangat. Okay, jadi sebabkan kita kesetukan masa, jadi kita nampaknya kita telah sampai ke hujung rancangan. Mungkin panel kita ada kata-kata terakhir ataupun nasihat yang boleh beri pada adik-adik yang macam masih tercari program yang sesuai untuk mereka ataupun universiti yang terbaik untuk mereka. So macam maybe ada kata-kata terakhir daripada panel kita. Boleh start dengan saudari Mazia. Okay. Dia macam mana? Dia faham dekat SPM ni kita cari apa yang kita boleh, apa yang kita minat. Don't worry about exploring things lah. Jangan risau, jangan takut untuk try belajar benda tu. Before nak cari courses, nak cari tempat tu, first yang kita kena pentingkan yang macam tadi Cik Nabila kita ada cakap yang pasal kebolehpasaran setiap universiti tu paling penting lah sebab senang cerita, in other words MQA tak silap, kita kena pentingkan MQA tu sebab ada certain universiti yang MQA dia tak diiktirafkan, macam kat UniKL semua courses tu mesti diiktirafkan. Tu yang paling penting sebab benda tu yang menunjukkan course kita laku dekat luar. And kalau tak tahu nak pilih course apa, setiap contoh kalau rasa dia minat tu datang di sini, macam kita rasa macam minat designing lah, minat programming macam Ashraf kan. Macam Ashraf tadi pun dia dah ada cerita sikit-sikit macam mana dia boleh pindah daripada electrical to BSE. So kat situ pun boleh tahu daripada kita juga. Kita boleh check setiap course tu, kita explore dah dulu buat any research. Okay, course ni belajar pasal apa. So daripada situ, before decide tu tengok diri kita macam kalau rasa berminat tu, meaning that's the right course lah sebenarnya. Macam saya pun dulu macam tu. Dulu saya ambil business. Lepas tu tiba-tiba masuk IT sebab time tu bila you belajar business pun you ada belajar basic IT juga. Tapi dalam kebanyakan subjek business tu saya tak minat pun. Semua minat tu IT. Dan banyak benda IT yang kalau kita tengok kita tahu, kita nak ambil tahu. Meaning kita memang really into that course lah. Dan saya masuk UniKL pula sebab kawan saya pun ada dekat UniKL juga, dia dah grad. So saya bukan saya ikut jejak langkah dia lah, tapi more nak macam tanya lifestyle kat mana. Sebab saya tak nak terlampau lifestyle yang terlampau penting ke pembelajaran. Sebab benda tu pun, bukan kata saya tak suka belajar, tapi benda tu pun saya nak benda yang half-half lah, nak fleksibel lah. Sebab kalau terlampau fokus belajar pun kita pun penat kan. So kita nak yang balance lah kat dua-dua tu. So that's why saya pilih UniKL. And dari segi scholarship pun macam Hadif dah explain tadi, and mostly semua okey lah. Sebab tu saya pilih UniKL lah. Maybe Ashraf nak tambah, Nabila nak tambah, Hadif nak tambah. Maybe saudara Ashraf boleh bagi kata-kata terakhir untuk adik-adik kita. Mike. Sorry, okay, untuk adik-adik yang tengah mencari lagi kan, nak belajar apa kan. So kalau anda mahukan career path yang saya kata boleh pergi jauh in the future kan, dengan gaji yang lumayan dan minat anda terhadap IT, course BSc ni saya cakap merupakan course yang paling tepat untuk anda. So ingatlah,
anda Saya takkan setuju. menyesal pilih bidang ni. Sebab saya akan cakap sentiasa akan dapat permintaan yang tinggi. Dan akan sentiasa relevan sepanjang masa. Orang kata do what you love, love what you do lah. The future is in your hand. Yeah. Choose Best sekali. wisely. Saudara Ashraf berbicara. Saya ada nak tambah sikit. So, adik-adik, kenapa adik-adik semua kena masuk Uni KL? Okey lah, adik-adik cuba buat research private university paling murah di Malaysia. Cuba buat research private university paling murah di Malaysia. Tak ada lain, tak ada bukan dah Uni KL. Kos BSE paling murah, bagi saya murah compare to uni lain. Murah tapi berkualiti tinggi. Ya, betul. Betul. Sebab Jadi macam kalau masuk Uni KL, macam korang tak rugi apa-apa. Faham tak? Sebab lecturer dekat Uni KL pun yang saya tahu lah, and yang saya rapat juga, yang saya kenal juga, even yang, sebab ada juga lecturer yang jadi staff juga kan, yang into management pula right now, yang saya tahu mostly diorang ni in field experience. What I mean by in field experience tu meaning like diorang banyak kerja luar before diorang jadi mengajar, so diorang boleh cara pengajaran diorang tu lain lah. Macam dia ajar kita ikut apa yang work environment really nak dekat fresh grad diorang, dekat pekerja baru diorang ke benda. Apa diorang really guide kita lah untuk so bila kita keluar cari kerja, kita dah ada that kind of experience tau. And kebanyakan lecturer kat Uni KL pun mesti dia ada handle juga projek luar. So diorang ni, dia punya skill tu mesti up to date jugalah, bukanlah yang macam, sebab kadang-kadang kita ni rasa macam lecturer ikut syllabus kan. Tak, kalau kat Uni KL dia ikut syllabus tapi dia campur dengan yang betul-betul dalam dunia luar juga. Sebab kat Uni KL saya memang ada kenal lecturer yang memang dia advice, awak kena tahu ni semua. So kalau Uni KL ni dia pentingkan praktikal. Praktikal daripada teori. Sebab nanti praktikal tu kan akan guna time kerja kan. So betul lah yang orang nilai kan. So from university lah kita kena kena terapkan, kena banyakkan praktis daripada teori. Just hafal macam tu. Betul tak? Hands on tu penting kan. Itulah bezanya kualiti student Uni KL dengan student universiti lain. Lagi satu saya nak tambah pasal, kalau boleh adik-adik di luar sana jangan risau tentang yuran di Uni KL. Kalau boleh buang mentaliti Uni KL ni private university yang mesti Uni KL ni swasta mahal. Buang mentaliti tu. Kita ada marah. So kalau kita masuk Uni KL ni bukan just, contohlah pinjaman kita 60,000, kita bukan just bayar 60,000. Kalau kita perform, result kita cantik, just bayar only 15%. So that's mean like 10,000 murah compared to PTPTN. So buanglah mentality tu. Lagipun yang paling penting lah dekat kira dalam hidup kita ni lah, pembelajaran ni dia lifelong learning and sort of macam investment dekat kita juga. Kalau kita belajar kat tempat yang elok, yang benda tu kita akan dapat pulangan bila kita dah bekerja nanti. Betul. So that's why saya tak kisah belajar kat Uni KL, sebab saya tahu Uni KL ada quality dia sendiri, which is yang memang kita nak that kind of quality. Okay. So banyak sangat panel-panel kita kongsikan pengalaman, tips, semua benda lah. Saya rasa dah bagi tahu semua benda dekat adik-adik, betul tak? So untuk pengetahuan untuk pengetahuan semua, khususnya adik-adik yang meminati bidang kejuruteraan perisian ataupun kita panggil software engineering, Uni KL MIT ada menawarkan ijazah sarjana muda iaitu Bachelor in Information Technology, Software Engineering with honours, dan pengambilan Januari 2022 masih dibuka. So adik-adik boleh lagi daftar kalau berminat dengan melayari website www.unikl.edu.my. Kat situ adik-adik boleh mohon and try apply course yang adik-adik minat. Okay. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada para panel kita, saudari Mazia, saudara Ashraf dan juga saudara Hadib.
Okay. Terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton sesi sembang kita pada petang ini. Daripada awal sampai akhir, terima kasih dan semoga adik-adik dan para penonton dapatlah sedikit sebanyak apa yang para panel kita kongsikan. Okay, akhir kata, masa depan anda dalam bidang teknologi maklumat bermula di UniKL MIIT. So, jom sama-sama kita masuk UniKL MIIT. So, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Have a nice day. Stay safe. Safe. Bye semua. Jumpa kat UniKL. Jack it up. We are